Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, video ni khas untuk penerangan ataupun informasi tepat tentang Fi2U Global Network. Jadi hari ini saya sekadar ingin berkongsi kepada sesiapa yang nak buat income besar dengan wang kecil. Satu idea, satu teknologi yang mana hari ini kita boleh mula buat duit dengan sistem AI. Jadi dengarkan dulu, lihat dulu. Kalau rasa bagus, kita lakukan sama-sama. Tapi kalau rasa tak bagus pun tak jadi masalah. Kita teruskan ukhuwah dan silaturahmi kita bersama, InsyaAllah. Okey, jadi saya teruskan. Yang mana hari ini kita tengok satu kaedah. Apa itu Fi2U? Ini kita kena ambil tahu juga supaya kita jelas tentang apa yang kita lakukan. Okey. Fi2U adalah satu software ataupun sistem yang telah wujud sejak 2019 lagi. Tapi alhamdulillah pada tahun 2023 yang lepas, kita punya pengasas telah mengupgrade kualiti sistem Fi2U ni, yang mana di-upgrade kepada sistem yang lebih canggih, iaitu menggunakan sistem AI. Telah tersebar luas kepada pasaran global, yang mana lebih tersebar kepada 30 negara. Pengasas dia siapa? Pengasas kita adalah Mr. Aaron, yang mana berasal daripada Malaysia sendiri. Tetapi orang Malaysia, warga Malaysia belum lagi familiar dengan platform ini. Tapi hari ini saya nampak kalau kat luar sana boleh menjadi satu gegaran, boleh jadi satu bualan hebat. Tapi saya pasti kalau kat Malaysia dia akan jadi lebih hebat, lebih besar, insyaAllah. Okey, jadi sistem AI ini sangat canggih dan membolehkan ramai orang boleh jana pendapatan 7 angka. Yang mana orang-orang ini terbukti jana pendapatan yang sangat besar. Okey, jadi kita teruskan. Kenapa hari ini saya nak berkongsi peluang ini? Sebab apa? Satu peluang yang mana hari ini kita boleh bermula dengan harga mampu milik, iaitu mengaktifkan akaun kita dengan harga cuma $20 saja. Dengan $20 bersama dengan RM100. Saya tak perlu meresikokan wang yang besar. Saya ada RM1,000 ke, RM10,000 ke, RM100,000 ke. Tak perlu. Kita hanya perlu bayar berapa? RM100. Dengan RM100 kita akan dibekalkan satu sistem AI Fi2U, yang mana kita akan dapat ID dan password. Yang seronoknya, hari ini kita tak perlu melabur pun, tapi hari ini kita boleh dapat dana sebanyak $335, which is RM1,875. Dan AI akan urus dana tersebut untuk melayakkan kita terima income pasif sehingga $1,125. Nampak tak? Bersama dengan RM5,625. Saya nampak dekat sini satu pemasaran yang sangat menarik. Jadi hari ini kita juga boleh pantau kumpulan dan income kita dalam akaun Fi2U nanti. Selepas kita dapat ID dengan password tadi, nak tengok income, nak tengok kumpulan kita dan sebagainya, pencairan dan sebagainya, kita boleh tengok ataupun pantau di dalam akaun Fi2U kita nanti. Okey, saya teruskan. Langkah mudah. Jadi kita dah tahu dah, aku bayar $20, aku dapat dana, lepas tu melayakkan terima income pasif, dan kita kena tahu apa yang perlu kita lakukan. Betul tak? Jadi step 1 kita dah berjaya dah. Sebab apa? Kita dah bayar $20, RM100, kita dah dapat durasi akaun kita adalah sebanyak 1 tahun. Jadi hari ini anda bayar RM100, akaun anda akan aktif selama 1 tahun. Tahun kedua dan seterusnya nanti dia boleh request guna bonus nanti untuk mengaktifkan $20 yang seterusnya. Tak jadi masalah. Okey. Lepas tu pula melayakkan kita terima income 3 kali ganda, iaitu $1,125. Bonus ini dibayar secara mingguan sehingga complete $1,125. Boleh saya katakan income pasif ini boleh kita anggap sebagai income ekstra dan kita boleh dapat dekat dalam sistem AI ini. Seterusnya, langkah kedua yang perlu kita lakukan. Kita hanya perlu berkongsi kepada 10 orang sahaja yang nak buat duit besar dengan wang kecil, iaitu RM100 saja. Disebabkan harga mampu milik $20, iaitu RM100, saya pasti ramai orang dekat luar boleh mulakan. Kenapa? Harga mampu milik. Keduanya pula, kita kena ada 10 orang yang memang nak buat income besar. Kalau cerita pasal nak buat income besar, semua orang nak buat income besar. Cuma mereka belum tahu dan belum jelas tentang perjalanan Fi2U. Jadi dengan kita berkongsi kepada 10 orang tadi, kita boleh terus dapat cash reward sebanyak RM500. Kejap lagi saya akan inform macam mana kita boleh dapat cash reward itu. Okey? Okey. Step ketiga, cakap dengan 10 orang tadi melakukan step 1 dan 2. Maksudnya hari ini, anda bagi tahu dengan 10 orang. 10 orang tadi hanya perlu buat apa? Aktifkan akaun, share kepada 10 orang. Dia buat macam kita buat juga. Itu nama step duplikasi. Sebab apa? Sebut je pasal network marketing. The power of duplication menyebabkan semua orang melakukan hal yang sama dan semua orang dapat income besar. Jadi kita tengok, kita lakukan step kedua tadi ataupun share tadi, apa yang kita akan dapat? Benefit untuk kita berkongsi kepada 10 orang. Ni, benefit taja 10 orang. Tajaan pertama sampai tajaan kelima. Tajaan pertama sampai tajaan kelima, anda hanya perlu bagi tahu dengan leader anda. Bos, saya ada orang nak aktifkan akaun AI. Kita minta upline kita untuk aktifkan akaun tersebut seramai 5 orang. Untuk tajaan ke-6, 7, 8, 9 dan 10, anda boleh guna income yang anda ada dalam tu sebanyak $100 untuk terus dapat RM500. Contoh, orang ke-6 nak aktifkan, anda tak perlu minta upline anda untuk aktifkan, anda boleh aktifkan sendiri. Maksudnya, anda terus dapat cash RM100 daripada orang ke-6 tadi. Begitu juga dengan orang ke-7, ke-8, ke-9 dan juga ke-10. Bermaksud kalau RM100 kalikan dengan 5 akaun, iaitu orang ke-6 sampai ke-10, kita boleh dapat cash sebanyak RM500. Terus dapat cash. Selain daripada itu juga, kita akan dapat $8 juga daripada 10 orang yang kita kongsi ini. Daripada orang pertama, dapat $8. Orang kedua, dapat lagi $8. Sampai orang ke-10, kita dapat total berapa? $80. Nampak tak? Disebabkan hari ini dengan bermodalkan mampu milik, 10 orang ni bukan satu isu besar. Kerana ramai orang boleh mulakan. Jadi ini juga salah satu untuk kelayakan pencairan dan kelayakan untuk menerima income maksimum sedalam 5 level.
Maksudnya ini anda bagi tahu dengan 10 orang tadi, anda dah dapat cash terus RM500. Secara tak langsung, anda juga layak untuk dapat 2 jenis income lagi, yang mana kedalamannya dua-dua ini 5 level generasi. Iaitu bonus pengenalan kumpulan dan juga bonus matching bulanan. Jom kita teruskan untuk slide seterusnya. Ini yang saya bagi tahu tadi. 2 jenis income unlimited ataupun tanpa had yang kita boleh dapat daripada 2 jenis bonus ini. Iaitu bonus pengenalan kumpulan kedalaman 5 level. Maksudnya selagi ada kemasukan ataupun pengaktifan ahli baru dalam kumpulan kita sedalam 5 level, kita layak dapat income ini. Yang mana potensinya adalah 1 juta setiap tahun. Uish, cerita pasal RM100 modal tapi income juta-juta. Bang, dengar dulu. Mudah-mudahan hari ini kita nampak jalan dia. Jelas untuk kita boleh buat income dekat sini. Bonus kedua yang kita boleh dapat lagi daripada sini adalah bonus matching. Contohnya anda bagi tahu kepada 10 orang tadi. 10 orang tadi walaupun mereka belum melakukan step 2 pun, belum berkongsi kepada kawan-kawan mereka pun, kita akan dapat matching bonus daripada orang yang sama. Satu orang kita boleh dapat, daripada mereka kita akan dapat bonus matching setiap bulan. Sampai bila? Sampai dia dapat maksimum $1,125 dia. Tiap-tiap bulan kita akan terima income pasif daripada mereka walaupun mereka belum sponsor. Okay? Berapa dalam kedalaman yang kita boleh dapat? 5 level juga. Potensi income bukan RM50,000 tuan-tuan, tapi RM500,000. Sebentar lagi saya akan buktikan. Okay? Kita tengok slide seterusnya. Bonus pengenalan kumpulan. Ini yang kita beritahu tadi. Kita dah bagi tahu dengan 10 orang. Kita dah dapat hard cash RM500. Bonus sponsor kita dapat berapa? RM400. Betul? Okay, RM400 bersama dengan $80. Jadi hari ini contoh kita perkenalkan kepada 10 orang tadi dalam masa sebulan. Ini saya beritahu ni, taja 10 orang dalam masa sebulan. Semua orang melakukan hal yang sama. Tak perlu. Kita tahu kalau modal 100 ni kita boleh kongsi dengan seramai mungkin. Ini kita ambil contoh kalau setiap orang cuma melakukan 10 orang sahaja. Dengarkan saya. Dan mereka ini juga faham, aku tak perlu kongsi sampai beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Hanya berkongsi direct sponsor berapa orang? 10 orang. Bulan pertama kita kongsi 10 orang, kita dapat $8 setiap satu orang. Jadi kita punya income berapa? $80. RM400. Okay? Bulan kedua, walaupun kita tidak perkenalkan kepada 10 orang baru yang join dengan kita, tetapi kerana 10 orang tadi jelas, aku cuma bagi tahu berapa orang? 10 orang. Secara tak langsung, pada bulan kedua, income anda layak terima adalah $200. Kalau duit RM-nya, RM1,000. Nampak tak? Bulan ketiga, anda tak ada sponsor orang lagi pun. Tapi kerana semua orang jelas, bagi tahu dengan berapa orang? 10 orang saja. Bulan ketiga, income anda $2,000 bersama dengan RM10,000. Bulan keempat, $20,000. RM100,000. Bulan kelima, anda boleh dapat $200,000 bersama dengan 1 juta. Bang, saya tak nak cerita pada bulan kelima, saya tak nak cerita bulan 4, 3, 2. Bulan pertama pun, kalau kita kongsi kepada 10 orang tadi pun, kita dah tahu dah. Terang-terang kita dah dapat hard cash sebanyak berapa? RM500. Ada risiko? Tak ada. Sebab dah balik modal. Siap untung RM400. Setuju? Oleh kerana itu, duplikasi mudah terjadi. Ini cerita kalau jadi 100%. Kalaulah bermodalkan cuma RM100 dengan berkongsi kepada 10 orang saja, tapi kita boleh dapat RM1,000. Berbaloi tak? Pada saya berbaloi. Kalau dapat RM10,000 berbaloi tak? Pada saya masih berbaloi. Sebab apa? Modal kita sangat kecil, iaitu RM100 untuk layak dapat sistem BI, layak untuk dapat dana, dan dalam masa yang sama kita boleh jadi pendapatan besar dekat sini. Okay? Ini baru bonus pengenalan. Ataupun mereka jadi ahli, kumpulan kita jadi ahli, kita dapat income-income ini. Yang mana dia bayar setiap tahun. Nampak tak? Okey, kita teruskan. Bonus matching bulanan. Yang ini saya suka. Yang ini sangat menarik dan ramai leader-leader kat luar nampak peluang yang sangat luar biasa. Kenapa? Mereka dalam kumpulan kita ini, mereka tak perlu keluar duit modal pun untuk dapatkan income pasif. Mereka hanya perlu mengaktifkan akaun AI mereka sebanyak RM100 saja dan mereka dapat dana dan mereka dapat pasif. Betul tak? Kerana mereka dapat pasif, kita dapat income matching bonus ini. Yang mana kita boleh dapat secara setiap bulan. Okay? Anda tengok sini, pada bulan pertama, anda bagi tahu dengan 10 orang tadi. Walaupun 10 orang tadi belum lagi mula sponsor, anda boleh dapat RM300 setiap bulan daripada 10 orang yang anda sponsor tadi. Nampak tak? Bulan kedua, sekiranya duplikasi berlaku, bermasuk pada bulan kedua, income anda RM1,050 setiap bulan. Kalau pada bulan ketiga, anda boleh dapat RM8,550 setiap bulan. Bulan keempat, RM83,000. Bulan kelima, RM833,000. Jangan cerita bulan pertama, jangan cerita bulan kelima, bulan ke-4, bulan ketiga, bulan kedua, tak perlu. Kalaulah modal 100 tadi, perkenalkan kepada 10 orang, dah dapat hard cash RM500, dapat lagi tiap bulan RM300. Berbaloi? Pada saya sangat berbaloi. Apatah lagi kalau kita dapat RM8,000 setiap bulan. Apatah lagi kalau kita boleh dapat RM83,000 per bulan. Kalau dapat RM8,000 setiap bulan, saya rasa ramai yang keluar daripada kepompong kesusahan. Betul tak? Sangat-sangat membantu kerana modal kita sangat kecil. Okey, saya teruskan. Ini adalah bukti yang mana hari ini setiap orang yang bersama dengan Fight2You, mereka hanya perlu mengaktifkan akaun mereka sebanyak RM100 ataupun $20 saja. Anda ada duit RM10,000 ke, RM20,000 ke, RM100,000 ke, tak perlu. Kita hanya perlu mengaktifkan akaun kita sebanyak berapa? $100. Oleh kerana hal tersebut, semua orang, semua golongan boleh mulakan bersama dengan Fight2You. Betul tak? Kalau tengok kat sini dia bermodalkan tadi cuma $20 bersama RM100. Dia boleh dapat income $16,000. Kalau $16,000 kalikan dengan 5, kurang lebih kurang dalam RM75,000. Modal berapa? $20. RM100. Nampak?
Kita tengok testimoni yang seterusnya. Hari ni dia modal berapa? Sama $20 juga. Income yang dia dapat berapa? 25,000. 8,000 tambahkan 17,000, 25,000. Kali dengan 5, 125,000 ringgit. Nak tengok lagi? Tengok ni. 35 dengan 88. Bermaksud kurang lebih 116,000. Lebih kurang 113,000. 113,000 harga berapa? Ringgit Malaysia berapa? 500,000 lebih. 40,000 tambah 53, 90,000. Kalikan dengan 5, lebih kurang 450,000. Ini lagi gila. Nampak? Yang saya bagi tahu tadi terbukti orang dapat income 1 juta. 79,000 tambahkan dengan 112,000. Bermaksud kat sini income dia 200,000. Modal berapa? Sama, $20 macam kita. RM100. Jadi kenapa hari ni benda ni boleh berlaku? Kerana kita ada support system. Yang mana anda tak perlu nak fikirkan cara macam mana nak buat, macam mana nak cerita. Anda tak perlukan fikir. Kenapa? Sebab bahan-bahan iklan disediakan. Macam mana hari ni anda boleh terpanggil masuk dalam grup ini? Kenapa? Kerana ada bahan-bahan iklan yang anda lihat dan anda nak tahu tentang Fight2U. Sama juga dekat sini. Kita akan sediakan bahan iklan untuk anda supaya anda boleh berkongsi kepada rakan-rakan. Kita juga sediakan grup pencerahan. Yang mana dalam grup ini, grup pencerahan ini, anda tengok sendiri. Ramai rakan-rakan kita yang dengarkan peluang ini dan dia jadi ahli dan mereka mula jana pendapatan. Kenapa? Mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Kita juga sediakan grup ahli yang mana nak tanya soalan macam mana tentang sistem, macam mana nak aktifkan. Semua kita akan bantu di dalam grup ahli nanti. Selepas anda aktifkan akaun anda boleh request dengan leader anda untuk masuk dalam grup ahli. Kita juga sediakan training dan juga coaching, Zoom meeting, pembentangan tentang Fight2U, table talk offline dan online juga kami sediakan. PDF training, PDF untuk slide info macam ini, semua kami sediakan. Kami juga sediakan event. Sekiranya kita dah panggil semua komuniti, kita buat event untuk 50 orang untuk buat BOP ataupun celebration. Kita nak jemput siapa yang income 2,000, 5 angka, 6 angka, kita akan jemput naik ke pentas untuk kita buat celebration yang hebat untuk mereka. Kita juga sediakan video seperti skrip dan closing. Ini contoh video. Video yang saya sediakan untuk anda supaya anda boleh gunakan untuk berkongsi kepada orang lain. Tak perlu pandai cerita, mereka faham, mereka boleh bersama dengan kita dan kita boleh sama-sama buat duit dekat sini insya-Allah. Okey? Jadi tinggal follow saja, tak perlu fikir cara strategi semua tak perlu, tinggal follow je teknologi strategi ataupun teknik yang kita kongsi kepada anda, maka kita mula jana pendapatan besar dekat sini. Yang paling hebat tadi, kita bermodalkan berapa? Cuma $20 bersama dengan RM100. Jadi masing-masing hanya perlu target sponsor 10 ataupun taja 10 dalam masa 60 hari. Maksudnya hari ni nak berkongsi kepada 10 orang. Tak perlu fikir cara. Kenapa? Kita akan sediakan semua teknikal. Kita akan sediakan semua skill dan juga strategi supaya anda follow. Dan 10 orang itu mudah untuk kita capai. Target berapa dalam masa? 60 hari. Kenapa kita letak 60 hari? Sebab supaya kita tahu yang mana hari ni kita ada guideline. Time frame. Supaya apa? Supaya kita tahu. Okay, dalam masa 60 hari ataupun 30 hari, aku nak complete 10. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk kita dapat income cuma RM500 tadi, tapi potensi income yang saya tunjukkan tadi. Puluh ribu setiap bulan, juta setiap tahun. InsyaAllah. Jadi kita boleh start merubah masa depan kita semua insyaAllah. Jadi kita akan gagal sekiranya kita sentiasa merasakan nyaman, sentiasa merasakan keselesaan, tanpa perlu melakukan apa-apa. Hari ini dengan kita usaha kecil, iaitu berkongsi kepada 10 orang saja, saya pasti semua orang layak untuk merubah masa depan dia insyaAllah. Okay? Jadi anda jangan risau, anda tidak seorang-seorang. Kita akan lakukan Fight2U ini sama-sama. Kami sediakan semua support sistem kepada anda supaya semua orang boleh berjaya dekat Fight2U insyaAllah. Okay? Jadi semoga berjaya dan saya doakan setiap daripada anda yang dengarkan video ini, dia bukan sekadar memberi satu informasi, tetapi mungkin menjadi titik semangat untuk kita ubah kehidupan kita insyaAllah. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.